Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setelah sebulan kita melalui bulan Ramadan yang penuh keberkatan, kini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, hari kemenangan bagi seluruh umat Islam. Saya selaku pengetua ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga sekolah, guru-guru, staf, para pelajar serta ibu bapa yang sentiasa bersama menyokong usaha pendidikan anak-anak kita. Semoga Aidilfitri ini menjadi ruang untuk kita memperkukuh silaturahim, memupuk nilai kasih sayang dan saling memaafkan antara satu sama lain. Kepada para pelajar, manfaatkan cuti ini untuk bersama keluarga dan kembali ke sekolah nanti dengan semangat baharu untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran dan sahsiah diri. Akhir kata, semoga sambutan Aidilfitri kali ini membawa kegembiraan, keberkatan dan kesejahteraan kepada kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.